Bagi pengguna jalan raya yang dari kawasan Siamat ke Kuching, mereka confirm akan melalui salah satu jalan yang dikatakan berat. Dan kalau daripada Kuching ke Seriaman selepas Pekan Lacau akan melalui satu jalan yang berat. Orang Sarawak akan sangat familiar dengan jalan, iaitu tidak lain, tidak bukan bukit, selekoh yang tajam, bukit yang agak tinggi, menggerunkan dan menakutkan. Bukan disebabkan oleh bukit yang tinggi tersebut, tetapi misteri yang tersimpan di jalan bukit pegunungan tersebut. Korang semua yang ada di rumah, naikkan volume korang, dengar cerita ni sampai habis, sebab cerita ni menarik dan Des ingin kongsikan kepada anda semua di rumah. Hello guys, what's up? Dan salam semuanya. Des ucapkan kepada semua subscriber Des, selamat menyambut Hari Raya akan datang tak lama lagi. And then kalau video ni keluar sebelum puasa, Des ucapkan kepada korang semua selamat puasa juga. Jangan lupa untuk puasa ya. Jangan minum, jangan makan guys. Puasa penuh. Gitu. Tunaikan tanggungjawab korang sebagai seorang Muslim yang berwibawa. Okey, bagi korang yang baru saja sampai dekat channel Des ni, Des ucapkan selamat datang kepada korang semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, share, komen dan like channel ni. Cerita kali ni menarik untuk Des kongsikan. Cerita berkenaan salah sebuah jalan raya yang ada di Sarawak ni. Kalau di Semenanjung kita tahu tentang jalan raya Bukit Karak macam tu, tapi di Sarawak kita pun ada version yang menarik juga untuk dikongsikan. Tipulah kalau orang Sarawak tak tahu tentang jalan ni. Jalan ni tidak lain, tidak bukan, adalah jalan Bukit Berguna. Cerita yang diberi kepada Des kali ini adalah tentang pengalaman salah seorang pemandu pikap yang dari perjalanannya dari Seriaman ingin menuju ke Kuching. Tetapi dia memandu tengah malam, guys. So, dengarkan cerita ni. Kisah kali ini diceritakan oleh seorang pemandu pikap beberapa tahun lepas sebelum siapnya jalan Pan Borneo di Sarawak. So cerita ni adalah mengenai Faiz, seorang yang berasal daripada Seriaman tetapi mempunyai urusan di Kuching pada masa kejadian. Faiz yang ingin pergi ke Kuching tersebut, dia mengambil keputusan untuk berjalan memandu pada waktu malam. Sebab bagi dia, waktu malam lebih menyenangkan sebab tak banyak kereta dan jalan pun sangat selamat untuk memandu. Dan sunyi, sebab Faiz ni memang suka memandu pada waktu malam. So di malam kejadian, Faiz memilih untuk memandu dalam kurang lebih dalam jam 12 macam tu untuk dia memandu malam tersebut. Merasakan ianya sesuai untuk dipandu sebab selepas hujan embun pun datang. So disebabkan keadaan embun yang datang tersebut memang sejuk lah, jalan memang sejuk, cuaca sedap untuk memandu. Cuma Faiz still terngiang-ngiang dengan pesanan bapak yang memesan kepada Faiz
Kalau kau memandu nanti, kau ingat, bila kau nak sampai je dekat Bukit Pegunungan tu, sila berhati-hati. Sebab Bukit Pegunungan tu curam, dah banyak selikoh saja. Dan lebih penting lagi, Bukit Pegunungan tu, kau sendiri pun tahu tentang kisah-kisah yang selalu diceritakan di Bukit Pegunungan tu. Bapak Faiz dah bagi amaran kat Faiz untuk sentiasa berhati-hati. So Faiz tadi pun dia menganggap faham, dan dia pun ingat balik nasihat dan kata-kata bapak. Si Faiz ni tadi, dia memandu dari Seri Aman. Sesampainya berdekatan dengan Bukit Pegunungan tersebut, dia mula untuk tak memandu laju, mula untuk perlahankan kenderaan dia. Tengah dia naik Bukit Bangunan tu, tengah dia naik bangunan tu, ada satu selekoh kat situ. So dia pun memandu dengan berhati-hati. Di satu selekoh tu, tiba-tiba di tengah-tengah jalan tu tadi, Faiz nampak seorang lelaki. Faiz ni yang dari jauh tu, dia sempat membreakkan kereta dia beberapa meter dari lelaki yang berada dekat tengah jalan tu tadi. Seorang lelaki tua, dengan baju yang koyak, dan rambut yang nampak basah. Mungkin basah sebab kena hujan. Itu apa yang Faiz tanda. So Faiz pun, dia buka cermin kereta dia. Dia cakap, pakcik buat apa kat tengah jalan ni? Hujan ni bahaya, jangan main kat tengah jalan, pakcik. Si pakcik, dia tak menjawab. Guys. Si pakcik, dia dengan pandangan mata dia macam ni ke depan, dan dia lerikkan mata dia sekejap pada Faiz. Lepas tu dia terdiam sekejap. Faiz pun lagi sekali, pakcik nak pergi mana? Lepas je Faiz cakap macam tu, orang tua tu dia toleh ke belakang, dan dia terus keluar dari jalan raya dekat Bukit Pegunungan. Si Faiz pun macam, mungkin orang kampung kot. Si Faiz ni dia macam husnuzon lah guys, husnuzon. Mungkin orang kampung yang macam time tu juga musim-musim durian. Mungkin orang kampung tengah mencari durian time tu. Itu tanggapan si Faiz tadi. So Faiz teruskan perjalanannya. Selang je berapa minit lepas tu, Faiz melalui selekoh yang kedua. Di selekoh yang kedua tu, Faiz terkejut yang betul-betul terkejut. Sebab untuk kali kedua, Faiz nampak orang sama. Faiz break dan kereta dia break macam tu sebab terkejut dengan pakcik. Faiz pun cakap dalam hati, ini pakcik yang tadi. Takkanlah orang tua ni laju daripada aku kot. Tak mungkin. Dia nampak pakcik yang sama tadi. Pakcik yang sama tu tengah berdiri di tengah jalan, sama macam tadi. So Faiz ni yang berapa meter dari pakcik tu, beberapa meter dari pakcik. Faiz pun perlahan-lahan melepaskan brake. Selang nak dekat dengan pakcik tu, Faiz terpandang something. Dia perasan something dekat pakcik tu. Rambut pakcik tu masih basah macam tadi. Koyak baju dia sama basah pula. Sama koyak guys. Aku tersalah. Sama koyak. Tempat yang sama yang koyak tadi. Nah, benda yang Faiz perasan ini, kepala pakcik tu pecah. Luka pecah daripada pakcik tu mengalirkan darah yang membuat banyak guys. So Faiz yang terkejut tengok pakcik tu tadi. Dia cakap, Astagfirullah. Mengucap si Faiz ni, mengucap panjang ni. Faiz yang nampak tengah gelabah, gelisah tu tadi, dengan cemas tu, dia tinggalkan pakcik tu. Faiz pun terus membaca doa-doa yang patutnya masa melimpasi pakcik tersebut. So bila je Faiz ni tengah membaca, Faiz rasakan something yang seram sejuk dalam kereta ni. Tiba-tiba
Faiz ni yang macam curious dengan keadaan tersebut sebab dia tak pernah rasa benda. Dia curious dengan keadaan tersebut. Dia pandang cermin sisi belakang dia. Bukan side mirror, dia cermin belakang kereta tu, dia pandang kat situ. Dia nampak orang tua tu kat belakang, guys. Dia nampak pakcik tu kat belakang. Pakcik ni, dia tak berbunyi, dia tak mengeluarkan apa suara pun. Dia just pandang ke depan dengan muka yang pucat, baju yang sama, dengan position rambut yang basah yang mesti sama, dengan keadaan kepala pakcik yang berdarah seperti orang yang terhentak dengan benda something, macam orang accident yang terhentak tu, membuat-buat darah dia. Faiz, dia dah macam jantung dia hampir nak pecah sebab degupan jantung dia macam tu, guys. Memang cemas yang teramat. So dalam keadaan cemas tu, si Faiz ni dia tetap pegang steering tu dengan kuat. Dia tetap baca doa-doa yang patut. Walaupun time tu dia gelisah, tapi dia baca. So sampai nak selekoh yang terakhir tu, bila nak sampai selekoh terakhir tu, tiba-tiba pakcik dia cakap, Berhenti kat sini. Si Faiz ni dia macam cakap macam dia dengan macam ni. Si Faiz tengok, dia toleh balik dekat cermin tu, tak ada. Dia toleh belakang, tak ada juga. Betul-betul orang tua tu tak ada. So bila tak ada, bila Faiz berhenti, Faiz parking kat tepi jalan tu, Faiz buka kereta, Faiz baru perasan yang dekat lembah tu ada satu lagi kereta dah jatuh dalam jurang yang ada dekat situ, guys. Seolah-olah pakcik ni tadi, pakcik ni dia macam bagi signal, bagi amaran dekat si Faiz ni untuk berhenti. Sebab kalau Faiz ni tak berhenti masa tu, Faiz ni memang confirm akan jadi bangsa yang kedua kemalangan dekat situ, masuk dalam jurang yang ada. So Faiz ni tadi pun, dia pun berhenti kat situ. And then adalah datang lagi kereta yang lain dengan sebuah lori yang datang. So mereka semua berhenti dekat situ. Mereka ambil decision untuk call pihak bomba, pihak polis untuk memaklumkan tentang apa yang terjadi. So si Faiz ni tengah menunggu bantuan-bantuan seperti polis datang tu. Dia bercerita lah dengan orang yang ada dekat situ. Salah seorang yang mendengar tu tadi adalah seorang pemandu lori tua yang biasa melalui jalan tersebut. So si Faiz pun bercerita lah tentang apa yang terjadi dekat beliau tadi. So si pemandu lori ni, dia datang, dia cakap, kau jumpa ke dengan orang tu? So si Faiz pun dia bertanya, orang tu? Orang siapa ya, cik? Orang tua tu, itu yang dikatakan oleh pemandu lori. Dan pemandu lori ni pun bercerita, memang kebiasaan orang-orang yang ada kat situ akan selalu nampak, kebanyakan akan nampak orang tua tu lah, yang macam bagi amaran dekat setiap pemandu setiap kali melalui jalan bukit bangunan tersebut. So apa yang si uncle lori tu bagi tahu dekat Faiz ni, mungkin orang tua ni adalah salah seorang bangsa yang pernah mengalami kejadian kemalangan maut dekat situ. Dan mungkin ni adalah salah satu cara untuk dia bagi tahu dekat pemandu-pemandu yang melalui bukit bangunan tersebut untuk sentiasa berhati-hati melalui jalan tersebut. Mungkin dia adalah roh yang masih tertinggal dekat situ. Walaupun sekarang ni jalan lama bukit bangunan tak digunakan lagi, and then diganti dengan jalan raya baru Pan Borneo. Tapi cerita tentang bukit bangunan ni masih lagi terbahat di kalangan pemandu-pemandu dekat negeri Sarawak. So si Faiz ni tadi pun
dia pun lega. Dia dah pun lepas daripada Bukit Bangunan tu. And then mulai daripada hari tu juga, si Faiz ni dia dah tak berani lagi dah. Dia tak berani lagi untuk memandu ketika waktu malam. Sebab pengalaman tersebut mengajar dia erti yang kita manusia, bukan kita je yang tinggal di dalam bumi. Ada makhluk lain juga yang mungkin dia bernasib baik tadi. Makhluk tu dia bagi amaran dekat Faiz untuk berhati-hati. Dengan cerita ni tadi, si uncle tu pun beritahu mungkin roh yang masih tertinggal kat situ. Kita tak tahu, guys. Kita tak tahu apa ini. So korang semua, especially pemandu-pemandu Sarawak ni yang pernah melalui Bukit Bangunan, mungkin korang ada cerita yang menarik untuk dikongsikan tentang Bukit Bangunan tersebut. Kalau korang ada cerita yang menarik, korang komen dekat bawah nanti untuk cerita tu. Sekian sajalah cerita tentang si Faiz ni tadi. Semoga cerita ni cukup menyeramkan untuk korang. Maybe cerita ni nampak pendek, tapi Des suka untuk bercerita dengan korang sebab cerita ni menarik untuk Des kongsikan dengan korang. So bagi korang semua yang dah habiskan cerita Des ni, dah habiskan series kali ni, Des berterima kasih banyak korang semua. Tanpa support korang, tanpa view daripada korang, tanpa like daripada korang, Des tak akan lagi bercerita kali ni. Tapi korang semua memang sangat supporting, guys. So Des harap kali ni cerita Des pun menarik untuk korang dengarkan. Terima kasih. Kepada yang baru sampai dekat channel ni, Des ucapkan selamat datang lagi sekali. Korang yang baru sampai, jangan lupa untuk subscribe channel ni, share, komen dan like channel ni, supaya kita orang masih lagi berkembang. Kali ni target kita orang untuk bongkar seram kali ni, kita orang nak target 1000k subscriber. So guys, Des minta tolong kepada korang semua untuk subscribe channel ni dan support kita orang. Okay? Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, cerita yang lebih menarik untuk dikongsikan dengan korang. So kalau korang ada cerita yang menarik, jangan lupa untuk kongsikan daripada Des, ataupun korang nak cerita korang untuk diceritakan Des untuk next episode Bongkar Seram Series, jangan lupa untuk email Des dekat desmond.christopher@gmail.com, ataupun korang semua boleh pergi kepada channel-channel rasmi kita orang di media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram. DM kita orang. Jangan takut, okay? Jangan segan, guys. Kita orang ni sangat mesra lah. Okay, itu saja daripada Des. Jangan lupa untuk tagline kita orang. Jangan lupa untuk tagline Bongkar Seram juga. Korang mesti tahu tagline. Semakin dibongkar, semakin seram. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye.